Seorang lelaki warga asing disyaki terlibat dalam 6 kes samun maut ditembak setelah cuba menyerang anggota polis di Kluang Johor awal pagi tadi. Ketua Polis Johor, Dato' M. Kumar, dalam satu kenyataan berkata, kejadian berlaku jam 3.45 pagi ketika sepasukan anggota bahagian siasatan khas di 9 sedang melakukan rondaan di kawasan berkenaan. Pasukan berkenaan kemudian mengesan sebuah motosikal tanpa nombor pendaftaran di tunggang suspek dalam keadaan mencurigakan. Motosikal suspek berjaya dipintas di laluan tidak berturap menghala ke kebun kelapa sawit. Bagaimanapun ketika anggota menghampiri kenderaan suspek untuk pemeriksaan, lelaki itu bertindak melibas parang ke arah anggota polis. Tindakan agresif suspek menyebabkan polis terpaksa melepaskan tembakan bagi mempertahankan diri. Suspek disahkan meninggal dunia di tempat kejadian dan pemeriksaan tidak menemui sebarang dokumen pengenalan diri di lokasi. Sebilah parang, wang tunai RM1,900, 2 buah telefon bimbit dan sebuah motosikal yang dilaporkan hilang di Kulai turut dirampas. Siasatan awal mendapati salah satu telefon bimbit milik suspek adalah kepunyaan mangsa samun di Kluang. Suspek dipercayai aktif melakukan jenayah samun sejak tahun lalu, membabitkan 5 kes di daerah Kluang dan 1 kes di Kota Tinggi.